3 ekar lebih atas bukit tu. Maksudnya pokok durian semua sekali ada lah atas tu. Buah nangka semua okey. Inilah kawasan nak masuk ke tanah tu. Memang cantik dan memang kemas lah. Jalan dia, tengok tu dengan telekomunikasi dia, setakat nak main internet tu tak ada hal lah. Yang paling bagusnya, dia ada tasik dia. Siapa nak mancing ikan, situ boleh tangkap ikan kan. Tak payah nak pergi pasar dah. Jadi alhamdulillah. Dan kawasan ni pun berdekatan dengan air terjun Serendah. Jadi inilah kedamaian di pagi hari dengan burung-burung semua tu. Ya Allah, memang baguslah tempat untuk bermanja-manja ni. Memang terbaik. Saya melaporkan daripada Serendah. Assalamualaikum. Desa Anggerik 2. Assalamualaikum untuk Madu 3 Harta. Jadi tu dia pokok durian dia. Memang terbaik. Memang alam damai betul lah. Memang very nice lah. Tak, saya masuk ni pun tempat dia pun dah cantik.